Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, ni saya ceritakan video cara untuk set up ataupun download AnyDesk untuk saya remote daripada laptop saya ke PC ataupun laptop anda. Okay, first pergi dekat anydesk.com, kat download ataupun Google aja. Stop, ucap Google, tap saja AnyDesk. Ni AnyDesk download ni akan keluar macam ni, kat atas ni. Dan download, kita download kat window lah. Klik aja kat window ni, keluar macam ni, kemudian klik download. Okay, bila dia dah download, dah keluar macam ni, atas ni, klik saja, kemudian install macam biasa. Okay, dia akan keluar macam ni, dia akan tulis kat sini connection, dan dia tunggu sekejap. Okay, bila dah keluar macam ni, dan AnyDesk pun dah boleh berfungsi dan hantar pada saya nombor ni. Kemudian saya akan remote. Bila saya remote saja, dia akan keluar satu folder. Klik accept kat situ yang berwarna hijau. Dan ni kita pangkakan suruh download. Ok, dia akan keluar macam ni. Install AnyDesk. Bila install AnyDesk, akan ada satu account AnyDesk dekat anda punya desktop. Klik saja ok. Ke bawah dan accept ni. Sekali. Ini ini tak payah cek apa-apa, biarkan je. Klik je accept dan install. Okay, bila dah install apa semua, maknanya AnyDesk ni ada dekat anda punya desktop. Jadi tak perlulah nak buka pada website dia. Nanti pergi saja dia punya desktop je lah. Okay, sebagai contoh, kita tunjuk kat sini. Dia keluar macam ni. Nampak tak desktop ni? Dia punya account ni. Keluar sini senang lah. Nanti nak on saja. Kalau perlu AnyDesk saja, saya akan klik saja kat sini. Double klik, dia akan keluar lah. Dan keluar macam ni, send nombor ni kat saya. Nombor yang banyak warna merah ni, send kat saya. Okay, jika anda kata AnyDesk untuk free trial ni hanya boleh guna 2 minggu je tau. Selepas 2 minggu nanti dia suruh langgan, tak payah langgan. Bila dah cukup 2 minggu, okay, pergi dekat bawah ni. Ini bawah ni, dekat yang search tu, ada apa? Ni lah. Ataupun klik saja window dan R. Dia akan keluar macam ni. Kalau anda kata tak faham, tak apa. Pergi kat search bawah ni, type RUN dan macam ni, klik saja, dah keluar ke bawah ni dan type ni persen app data.persen dan klik OK. Bila klik OK, keluar data macam ni. Cari AnyDesk folder AnyDesk folder ni, kemudian delete. Okay, pergi ke AnyDesk, kemudian delete. Bila dah delete, tutup saja. Pergi dekat window ni balik. Saja. Tulis situ remove. Akan keluar macam ni. Kalau macam kat laptop saya ni lah. Delete temporary file. Saja. Dan cari installer dia. Okay, yang ni yang atas sekali ni. Ni, klik ni. Klik ni. Kemudian uninstall. Bila dah uninstall, file dia pun dah buang apa semua, maknanya dia dah tak ada dalam anda punya device lah. Maknanya kena download balik. Pergi dekat dia punya website dia. Yang ni, buat macam tadi balik. Ulang balik macam tadi. Download kat window. Download balik, kemudian install. Lepas tu bila dah pangkah tu, dia akan terus install balik, uninstall. Macam tu lah. Dan seterusnya. Dia untuk trial ni hanya boleh guna 2 minggu saja. Maknanya kalau nak guna lagi, kalau dah expired, buat cara yang saya tunjukkan tadi. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.